cyber sayang, kat cyber. Siapa duduk cyber? Ni ada konten dekat YT Aisyah. Okay, jam ni ada konten dekat YT Aisyah. Okay, jam Aisyah tengah tunggu Amri. Aisyah cakap kat dia pukul 4.30 tu dah kena ada kat tapak tu. Lepas tu budak ni baru nak bersiap. Tapi sebenarnya Aisyah pun baru nak bersiap juga ni. Wow, ada pekerja AirAsia lah kat sini. Tiba-tiba Aisyah rindu waktu Aisyah kerja dekat AirAsia. Sebab orang kat sana baik-baik gila. Aisyah punya, kita kan kalau macam kita intern, kita akan ada supervisor tau, macam yang uruskan kita, yang akan menilai kita. And she is so kind to me. Korang tahu tak? Dia macam kakak kepada Aisyah. And I love her so much. I miss her. Tak silap Aisyah recently mak dia meninggal. Tapi Aisyah tak wish lagi. Korang rasa Aisyah patut wish tak mak dia meninggal? Kalau korang pernah tengok konten YouTube Aisyah waktu Aisyah buat dekat AirAsia tu, ada dia yang muka Chinese tu. Patut nanti Aisyah DM dia lah. Kesian pula dekat dia. Korang nak jadi apa bila dah besar? Aisyah rasa macam oh my god, Aisyah salah urutan. Patutnya ni dulu. Mata Aisyah nampak tak cukup rehat dalam TikTok Adam. Adam ni sebab dia guna kamera, so mata Aisyah nampak macam lendut macam tu. Sebab sebenarnya mata Aisyah memang macam tu. Aisyah punya mata memang dia ada eye bag yang besar. Sebab Aisyah tak tahulah, memang lahir begitu. Sebab daripada sekolah rendah lagi eye bag Aisyah memang besar macam tu.
tanda kurang tidur. Tapi dia ada sekolah rendah, so Aisyah tak tahulah. Daripada sekolah rendah kot Aisyah tak cukup tidur. Tak apa, memang mata Aisyah macam tu. Aisyah pakai Sobela, bapak best weh. Sumpah. Dia lagi best daripada Aisyah pakai Dior, lagi best daripada Aisyah pakai Laneige. Mungkin sebab sesuai dengan kulit muka Aisyah, Aisyah pakai Sobela, kot paling cerah cotton. Ini pun Sobela juga. OMG, dia sangat-sangat lawa. Okay korang, ini cream blush daripada Sobela juga. Mascara Aisyah guna Okaya. Kita yang this one. And then dia punya ni Brocara. Sorry korang, susah sikit lah. Aisyah just nak bagi tahu siapa yang budak cyber, yang dekat cyber, korang boleh turun tasik depan leg point sebab Aisyah nak bagi bubur kat situ. And Aisyah ada 3 pemberitahuan. 6.30 ni ada konten dekat YT Aisyah. Lepas tu hari ni Aisyah nak bagi dodol dekat tasik leg point. Lepas tu Aisyah ada buka bubur. Siapa rindu bubur, korang boleh turun hall 1 City Convention Center daripada 13 sehingga 17. Cyber kat mana? Dekat tasik berhadapan leg point resident. Aisyah tak pergi Mitek. Aisyah ada event Aisyah sendiri dekat City Convention Center. Ya, dodol ni kita orang buat sendiri tau. Daripada scratch kita orang buat. Daripada awal. Mana sponge Aisyah tadi? Aisyah tak mana? Korang aku tak mana. Jangan korang, sorry kalau macam nampak aurat tu, jangan rakam-rakam tu. Selamat korang, sekarang dah nak habis bulan Ramadan. Ramadan akan meninggalkan kita. Jangan lupa carilah malam Lailatul Qadar. Ada macam ustazah dah aku ni. Cari malam Lailatul Qadar, doa sebanyak-banyak mungkin. Ayah saya kan selalu bagi tips kalau macam kan kita nak kejar malam Lailatul Qadar kan, tapi kita kan tak tahu malam tu bila. So dia kata korang bersahur je, bersahur. So kalau macam korang bersahur tiba-tiba kena dekat malam Lailatul Qadar tu, berapa banyak pahala korang macam bersahur 80 tahun. Dia selalu bagi nasihat macam tu. So saya ada baca juga dekat TikTok, bersedekah lah di malam 10 malam terakhir tu. Tiba-tiba terkena dekat malam Lailatul Qadar, kan dah dapat pahala. Amri dah sampai. Assalamualaikum Habib. I do live. We are late. Aisyah tak tahu lah. Aku rasa macam tak ada orang tunggu kat situ tapi memang tiada orang pun situ. Kau yang pandai-pandai pilih dekat situ. Kenapa? kan sebenarnya kita dah bincang. Mana kita bincang? Kau yang bagi tiba-tiba. Patutnya kat mana? Ke bazar lah. Berhampiran maksud. Hampiran maksud. Kartu merah. Mana ada, cepatlah. Jadi kita pergi mana? Kita pergi itulah. Kita try duduk situ dulu. Kalau tak ada sampai pukul berapa Contohnya sampai pukul 5.30 tak ada orang, kita gerak. Shoot. Seatbelt. How many times? Esok Aisyah dengan Amri turun bubur Garcia, okay? Aku paksa dia turun situ. I don't want. You have to. Okay, so siapa yang nak jumpa Amri depan-depan, nak tengok betapa pendeknya dia.
Korang boleh jumpa dekat City Convention Center. Selamat Hari Raya. Buka sekarang. Terkejut aku ni. Oh, depan bapak aku kau tak berani. Ada benda mau cerita lah Cak. Aku pun ada benda nak cerita. Sumpah aku gila. Oh, serius? Sakit hati. Oh my god, korang ada teh. Bye-bye. Nanti kita, siapa budak saya berturun tau. Kalau tak turun, kita orang gerak pergi bazar. Bye-bye.